So hari ni kita ada berita baik lah, berita baik untuk diri sendiri juga. Akhirnya permohonan atap kita lulus, atap untuk rumah saya sendiri. Sekian lama lah, agak dalam 3-4 bulan juga dalam tempoh permohonan telah diluluskan. Harap-harap doa-doa juga atap ni melayakkan saya lah untuk mendapat Suria punya rebate. Suria punya rebate ni saya pasang rumah saya single phase 5 kW, harap 1 kW ni dapat RM500. So harap-harap dapat RM2,500 lah. So atap dengan Suria ni dia sangat-sangatlah membantu insentif ni. So kalau anda adalah sedikit niat pun nak pasang solar, sekaranglah masanya. Sekurang-kurangnya dapatlah peluang untuk memohon Suria rebate sehingga ke RM3,000 supaya dapat merendahkan kos. Sekarang kita tengoklah, banyak daripada bulan 4, bulan 5, bulan 6 semua komplain bil naik. Tapi jangan lupa ada juga insentif yang boleh kita gunakan untuk kita manfaatkan untuk rendahkan sikit bil, sambil tu dapat merendahkan kos permulaan untuk sistem tenaga solar menggunakan rebate yang diberi.